Kadang-kadang, bukan semua yang kita lihat itu mahu menakutkan. Ada yang muncul untuk mengingatkan, bukan menyakiti. Waktu itu saya berusia 18 tahun di bulan Ramadan. Malam itu saya pulang dari tarawih seorang diri. Jalan kampung sunyi, lampu hanya dari rumah-rumah yang jarang terbuka. Di laluan itu terdapat pokok besar di tepi jalan yang selalu saya lewati. Orang kampung ada yang kata, kadang-kadang mereka nampak bayangan di atas pokok itu. Saya cuma tersenyum dalam hati. Fikir itu cuma cerita tua. Tiba-tiba saya nampak satu bayangan. Nenek tua duduk di atas dahan pokok. Diam, tidak bercakap, tidak menoleh, cuma memerhati. Rasa takut datang, tapi juga rasa pelik. Kenapa bayangan itu muncul di tengah malam Ramadan? Tidak menyerang, cuma menatap saya. Saya cepat berlalu, tapi hati saya belajar sesuatu pada malam itu. Tidak semua yang kita lihat pelik itu untuk menakutkan. Kadang-kadang ia adalah peringatan bahawa alam ini luas dan kita hanyalah tetamu. Sejak malam itu, bila saya melalui laluan itu, saya sentiasa hormat. Tidak lagi meremehkan cerita orang tua-tua. Kerana pengalaman sendiri sudah membuktikan, dan itu adalah pengalaman saya yang tidak pernah saya lupakan.